Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Anzaya Nakashifah dan hari ini saya nak kongsikan sebuah buku yang sangat hebat dan penuh inspirasi. Tajuk buku ini ialah Adrian, Penulis Superstar, yang ditulis oleh Iwan Riaz dan diterbitkan oleh Galeri Ilmu. Buku ini sangat sesuai untuk pelajar macam kita, terutamanya kalau kita suka menulis atau ada impian besar. Saya pilih buku ini kerana saya nak tahu macam mana seorang budak sekolah boleh jadi penulis yang hebat. Kisahnya tentang seorang pelajar yang bernama Adrian. Dia bukan pelajar paling pandai, tapi dia ada satu cita-cita yang besar, nak jadi penulis yang terkenal. Ramai yang tak percaya padanya, tapi Adrian tak mudah mengalah. Dia teruskan juga menulis walaupun banyak cabaran. Nasib baik Adrian bertemu seorang mentor, iaitu Aiman Syafiq, seorang penulis muda yang hebat. Dengan tunjuk ajar dan semangat yang kuat, Adrian belajar cara menulis buku yang betul dan akhirnya berjaya menulis buku pertamanya. Buku ini sangat seronok dibaca, bahasanya mudah difahami, ceritanya yang ringkas tapi penuh dengan semangat. Saya rasa macam nak masuk ke dalam dunia Adrian dan belajar banyak perkara daripadanya. Apa yang saya pelajari daripada buku ini ialah jangan pernah berhenti percaya pada diri sendiri walaupun orang lain tak yakin pada kita. Tapi kalau kita berusaha bersungguh-sungguh, impian kita akan jadi kenyataan. Kalau awak suka menulis atau ada impian yang besar, buku ini memang untuk awak. Saya syorkan Adrian, Penulis Superstar kepada semua rakan-rakan saya. Itu sahaja resensi saya untuk hari ini. Terima kasih kerana mendengar.